Makan lambat tengah hari, lepas tu perut dah angin. Lepas tu perut dia sedut. Tak sedap Biasa lah. kan kita ambil UV, sapu lah. Minyak-minyak lah, minyak angin apa-apa lah. Dan dia cakap try lah spray. Saya pun spray. Kat mana? Ayah itu dia nak masuk dalam botol. Abang Ali spray di perut. Saya spray. Kita cuba. Lepas tu tak berapa minit kan. Betul lah, keluar angin. Buat mandi ke, buat benda kaki lah. Kaki kan kalau rasa macam tu, letak kaki dalam besen kan, pakai tangan, gendam. Dia sedap, dia cepat. Kalau tak pakai minyak dah, sakit kepala ke apa, sakit kepala tu, tidur kat spray. Lepas tu tak spray, masa sakit kepala tu spray kepala. Dia cakap dengan dia tak nak pakai ubat, nak cuba juga. Sekali kan cakap dengan Jadi guna spray yang tu kat sini ni. spray ni, lepas tu spray tu dalam berapa minit hilang. Lepas tu cakap dengan dia, lepas tu dia sakit baru, dia tak percaya. Cakap dia kalau sakit tengkuk ke apa tak payahlah makan ubat. Ya, kita nak minimumkan lah kat situ kan. Cuba lah kan. Lepas tu tengok alhamdulillah. Terima kasih.